Kaki judi. Di hujung kampung, tinggallah seorang pakcik bernama Jali. Pakcik Jali seorang yang baik hati, tetapi dia selalu nampak muram. Apabila ditanya, dia selalu berkata, "Dompet saya rasa kosong." Kawan saya, Wira, hairan. Kenapa Pakcik Jali selalu tiada wang? Wira melihat ibunya baru sahaja membeli sekampit beras, tetapi Pakcik Jali hanya membeli sebungkus kecil mi segera dari kedai runcit. Ibu Wira berbisik, Pakcik Jali suka bermain permainan yang menggunakan wang. Dia berharap dapat menang banyak, tetapi selalunya dia hilang semua gajinya. Kerana sering leka berjudi, Pakcik Jali tidak dapat membeli pakaian baru atau merawat sakit giginya yang berdenyut-denyut. Dia menyesal, tetapi dia sukar untuk berhenti. Wira belajar satu perkara penting, wang yang sepatutnya untuk makanan dan keperluan tidak boleh dibazirkan. Wang perlu digunakan untuk perkara yang membawa kebahagiaan seisi keluarga. Pakcik Jali kini dikenali sebagai kaki judi.